Soalan pertama, apa yang nak disampaikan dalam siri wujud tak wujud? Mana yang orang aku? Tak apa, jalan tu, jalan. Okey, wujud tak wujud ni dia lebih pada konsep seni hiburan malam. Dan untuk hiburan lah malam kan. Dan wujud tak wujud ni nama pun wujud atau tak wujud dia korang percaya dan tak percaya, dan kita nak tengok kewujudan dia lah. Ni kan macam selalu ada masyarakat, kita dengar masyarakat cerita seram kan, kita tengok movie dan seluruh cerita, dan ada juga yang tak pernah tengok, dan ada juga yang tak percaya, dan ada juga yang percaya. Jadi kami tim wujud tak wujud ni dia lebih kepada kami punya siri dalam Lelu TV, bukan tetap tapi dia berepisod. Ya. Dan lebih pada eksperimen. Kita nak tahu macam mana kewujudan dia, macam mana merasai. Dan kita ni buat untuk penonton. Kalau korang nak tengok real horror, kami. Wait a minute. Who are you? Dan ada yang lain-lain tak boleh cakap kami nanti. Orang kata kami claim money lah kan. Jadi